Kejap, 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 kejap. Ada siapa-siapa yang belum tahu macam mana nak bina sesuatu karangan yang mantap? Ya, ini video untuk anda. Untuk membina sesuatu karangan yang mantap dan baik, anda mesti menggunakan teknik ini, iaitu teknik Think and Think untuk pengenalan, teknik Tohu Cokep untuk isi perenggan anda dan teknik Kecaha untuk kesimpulan anda. Kita mulakan dengan pengenalan. Untuk membina pengenalan yang baik, kita boleh guna teknik TIK, T-I-K dan juga teknik THINK, T-H-I-N-K. Langkah pertama yang anda perlu lakukan untuk membina pengenalan, sebelumnya anda mesti baca dan fahami soalan karangan yang diberikan. Contoh soalan yang cikgu dah lampirkan dekat slide ini. Contohnya, kemalangan jalan raya masih menjadi satu daripada punca utama yang meragut nyawa manusia saban hari. Sebagai murid, huraikan peranan anda untuk menjamin keselamatan diri di jalan raya. Itu merupakan contoh soalan yang lengkap. Jadi, langkah kedua anda perlu tahu mana satu dia punya tema, mana satu dia punya isu, mana satu dia punya kehendak soalan. Itu merupakan analisis TIK, TIK. Jadi, kita mesti tahu tema. Tema apa sebenarnya contoh soalan yang cikgu lampirkan ni? Ya, tema keselamatan. Okey, kita dah tahu tema. Kita dah tahu, kita mesti kena tahu isu pula. Isunya tentang apa? Isunya tentang kemalangan jalan raya. Okey. Kehendak soalan pula, apa kehendak soalan karangan ni sebenarnya? Ya, kehendaknya adalah peranan saya sebagai murid untuk menjamin keselamatan diri di jalan raya. Okey, itu merupakan teknik TIK yang kita boleh guna. Sebelum kita membina rangka karangan, kita mesti memastikan isi yang dijanakan itu memenuhi kehendak soalan. Contohnya dekat jadual ini, anda boleh lihat di bahagian pendahuluan ada tema, ada isu, ada kehendak soalan mengikut teknik yang cikgu sebutkan tadi. Lepas tu ada 4 isi. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan isi keempat. Dan seterusnya penutup menggunakan teknik Kecaha. Mari kita menulis pendahuluan dengan teknik think. Okey, teknik think ni dia dikembangkan daripada analisis TIK, teknik TIK dalam kerangka soalan yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Jadi kita gunakan borang ini, borang kerangka think seperti di bawah untuk membina satu perenggan pendahuluan. Okey, T dalam think merupakan tema, H huraian tema, I isu, N merupakan huraian kesan negatif dan K adalah kehendak soalan. Selepas kita sudah menganalisis kehendak soalan kita dengan menggunakan borang kerangka think, jadi kita terus gabungkan ayat pendahuluan kita. Jadi ini merupakan gabungan daripada apa yang kita dah bincangkan sebelum ni tadi. Okay, ini cikgu punya, cikgu baca. Jangan lupa penanda wacana mesti diletakkan pada awal pendahuluan. Okay. Cikgu ambil pada era globalisasi ini. Pada era globalisasi ini, cikgu masuk T. T merupakan tema. Keselamatan diri amat penting untuk setiap individu. Terus cikgu masuk H. H merupakan huraian tema, betul. Hal ini dikatakan demikian kerana keselamatan diri akan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita. Terus cikgu masuk I. I merupakan, betul, isu. Namun demikian, kemalangan jalan raya masih meragut nyawa rakyat Malaysia, termasuk murid-murid sekolah saban hari. Lepas tu, cikgu masuk huruf N. N dalam think apa? Perspektif ataupun huraian negatif. Sebagai natijahnya, nyawa modal insan yang menjadi harapan negara pasti terancam. Think merupakan kehendak soalan. Jangan lupa kehendak soalan kita pada awal kita bincang tadi. Kehendak soalan kita sebagai murid. Apakah peranan kita? Betul tak? Okey. Jadi ini kita punya ayat pendahuluan ya. Oleh sebab itu, jangan lupa penanda wacana, okey? Oleh sebab itu, sebagai murid, saya memainkan pelbagai peranan untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di jalan raya. Okey, itu adalah sebelah sedikit teknik think yang kita gunakan dalam memantapkan kita punya perenggan pendahuluan.
Kita pun sudah buat pendahuluan dengan menggunakan teknik TIK dan juga teknik TING. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan isi. Macam mana kita nak menjanai isi kita? Macam mana kita nak buat perenggan isi kita dengan baik? Ada teknik tak? Mesti ada teknik. Tekniknya adalah tohu cokep. Ingat ni, tohu cokep. Bukan tahu ya. Okey. Apa tu to cikgu? Apa tohu? Apa tu co? Apa tu kep? Ini cikgu bagi tahu. To merupakan ayat topik. Kamu gabungkan kamu punya soalan dan juga isi pertama kamu. Lepas tu, hu tu merupakan huraian, ayat huraian anda. Dalam setiap anda punya perenggan. Isi dia, mesti ada huraian isi. Kalau co pula, contoh ke cikgu? Ya, betul. Co itu merupakan contoh. Ke pula, kesan. Sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Kalau pe pula adalah penegasan. Penegasan ataupun orang panggil kesimpulan kecil saja. Sampai sini faham? Okey. Okey kelas, mari kita merangka isi yang pertama. Okey. Kalau to tadi, dalam teknik tohu cokep. To dia topik. Apa topik dia dekat sini? Ya, topiknya peranan saya. Betul. Jadi, kamu boleh letak pada pendapat saya, peranan utama saya ialah saya akan mematuhi peraturan lalu lintas sebagai pejalan kaki. Lepas tu, kamu masuk hu pula. Huraian kepada kamu punya topik tadi. Jadi, ayat huraian anda, mengapa ataupun sebab. Hal ini dikatakan demikian kerana peraturan lalu lintas digubal untuk menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Okey, betul. To sudah, hu sudah. Apa yang belum? Co lagi belum. Apa itu co? Contoh. Okey, contohnya. Sebagai contoh, saya hanya akan melintas jalan semasa lampu isyarat pejalan kaki menunjukkan warna hijau. Betul. Kalau ke pula kesannya, impaknya, nahas jalan raya dapat saya jauhi. Okey, terusnya kita masukkan ayat penegasan dia. Jelaslah bahawa mematuhi peraturan lalu lintas merupakan peranan saya untuk menjaga keselamatan jalan raya. Ingat ni, ini merupakan salah satu isi perenggan ataupun rangka isi yang sangat mantap, yang sangat baik. Kerana dia menggunakan teknik tohu cokep. Ada to dia, ada hu dia, ada co, ada ke, ada pi dia juga. Kita sudah buat pendahuluan dengan isi tik dengan ting. Kita juga sudah jana isi perenggan dengan teknik tohu cokep. Macam mana pula dengan penutup ni cikgu? Macam mana dengan kesimpulan ni? Ada teknik tak? Mesti ada murid-murid. Iaitu teknik kecaha. Ingat kecaha. Apa tu kecaha cikgu? Okey, dengar betul-betul. Ke merupakan kesimpulan berdasarkan kehendak soalan dalam perenggan, dalam karangan anda. Lepas tu, ca pula adalah cadangan. Okey, sesuatu cadangan. Lepas tu, ha pula merupakan harapan anda. Ini merupakan contoh kesimpulan yang telah kita lakukan. Okey, sebelum kita buat kesimpulan, kita mesti menggunakan borang kecaha yang perlu diisi oleh murid sebelum mengembangkan sebagai ayat perenggan yang lengkap. Okey, kalau waktu peperiksaan nanti kamu tak lukis jadual ni pun tak apa. Asalkan kamu ingat ke dia, kamu ingat ca dia, kamu ingat ha dia, kecaha dia. Okey, contoh kesimpulan yang kita boleh bacakan dekat sini. Tuntasnya merupakan satu penanda wacana yang boleh, bila kita tengok tuntasnya, oh ini dah masuk kesimpulan ni. Selain tuntasnya, kita boleh guna kesimpulannya. Kalau cikgu dulu, cikgu suka pakai kesimpulannya. Kesimpulannya, tuntasnya, terdapat banyak peranan saya untuk menjaga keselamatan diri di jalan raya. Oleh itu, sebagai murid, kita mestilah sentiasa berwaspada di jalan raya kerana malang tidak berbau. Saya berharap semoga kadar kemalangan jalan raya yang membabitkan murid sekolah dapat dikurangkan. Dekat sini kamu boleh dapat apa yang cikgu sampaikan? Okey, tuntasnya terdapat banyak peranan saya merupakan kesimpulan anda. Oleh itu sebagai murid adalah cadangan anda. Kita mestilah sentiasa berwaspada. Mesti sentiasa berwaspada merupakan cadangan anda. Lepas tu saya berharap, mestilah harapan. Dah dia cakap saya berharap. Jadi itu merupakan harapan.
Okey, senang ke tidak menggunakan teknik kecahan ni untuk melakukan ataupun membina kesimpulan perenggan kita? Okey, murid-murid, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum cikgu nak mengundur diri, ini merupakan contoh karangan penuh daripada pendahuluan, isi kita ada 4 dan juga penutup kita. Dengan menggunakan teknik TIK, tik dan juga ting untuk pendahuluan. Lepas tu kita guna teknik tohu cokep untuk isi perenggan kita dan kita guna teknik kecaha untuk kesimpulan kita. Ini contoh karangan ya yang anda boleh baca dan mungkin akan berguna untuk peperiksaan anda nanti. Kalau ada yang tanya, cikgu, bolehkah kalau saya dapatkan borang yang cikgu tunjukkan dekat slide tadi tu? Dekat mana nak dapatkan cikgu? Okey, kamu boleh WhatsApp cikgu nanti ya. Nanti cikgu bagi borang TIK ting, borang tohu cokep, borang kecaha untuk awak lakukan pembelajaran secara kendiri. Okey semua? Kelas, jangan lupa contoh penanda wacana juga anda perlu masukkan dalam perenggan. Tak boleh tak letak, mesti letak. Biarpun hanya satu kedua tapi mesti letak. Bila pemeriksa baca perenggan anda, bila pemeriksa baca awak punya karangan tu, wow, biar pemeriksa tu rasa suka lagi dengan kita punya perenggan bila kita guna penanda wacana. Jangan lupa mesti letak daripada pendahuluan, daripada isi, daripada mengapa, contoh, kesan dan paling penting kesimpulannya, penutup mesti ada penanda wacana. Ingat semua? Okey. Itu tadi merupakan teknik karangan SPM. Kita ada 3 teknik yang kita boleh guna untuk membina satu perenggan yang mantap. Yang pertama, teknik tik dan teknik ting untuk melakukan membina perenggan pendahuluan. Lepas tu macam mana nak bina perenggan isi pula? Ya, kita guna tohu cokep. Lepas tu yang ketiga, kesimpulannya. Ya, kita menggunakan teknik kecaha. Saya harap, cikgu berharap ilmu yang cikgu sampaikan dapat membantu anda dalam peperiksaan nanti. Cikgu halalkan ilmu ini kepada anda semua. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.